Mazli Ibrahim ataupun lebih dikenali sebagai kartunis Gayo merupakan seorang kartunis veteran yang telah banyak menghasilkan karya-karya dalam majalah awal seperti Gila Hati, Gila-Gila, Ujang, Apu dan juga G3. Beliau ini merupakan seorang kartunis yang begitu konsisten dalam memperjuangkan prinsip dalam pengkaryaannya. Gayo sering menyebut dia mahu menghasilkan kartun yang dianggapnya sebagai kartun tulen Malaysia. Dan saya perhatikan karya-karya beliau ini banyak memperjuangkan konsep 3R, iaitu rock, rakyat, cerita rakyat dan juga rasuah. Kalau saya perhatikan apa yang diperjuangkan oleh Gayo ini sebenarnya amat berkaitan dengan apa yang kartunis terkenal kita, Rejab Had, sebutkan bahawa kartun itu mempunyai konsep 3M, itu bahawa kartun itu harus menghibur, mengajar dan juga menyedarkan. Anda masih lagi bersama dengan saya dalam rancangan Dakwah dan Keringat. Kali ini kita nak bawakan kepada anda semua seorang kartunis. Tak tahulah nak cakap apa, tapi dia paling... nak tahu siapa? Ajak saya telefon dia. Halo? Halo bang. Hello. Abang dekat mana? Aku sini kat pokok besar. Dekat atas pokok ke? Dekat bawah pokok. Kau jangan Bawah? tengok. Bawah dekat pokok? bawah pokok. Bawah. Kau pandang atas buat apa sini lah. Oh. Aduh. Allahu Akbar. Apa khabar bang? Alhamdulillah sihat. Apa khabar? Alhamdulillah bang. Okey. Okey bang. Memang kat sini ke bang? Bukan. Oh. Ini kita tempat pertemuan. Oh. Pokok sebagai panduan. Oh. So kita akan pergi ke studio aku. Mana? Di sana. Jom. Kita bersama engkau dengan juga penonton rancangan Dakwah dan Keringat. Jom, kawan-kawan, jom. Jom. Sana. Han, jom. Terima kasih bang, terima kasih. Ya. Duduk. Wih, cantiknya bang. Studio abang ni? Pun kau tahu, masa dua pinjam. Pinjam? Pinjamnya. Oh, iya ke? Kau pinjam beritahu orang. Biasa orang sewa. Ni pinjam. Macam mana perkembangan abang sekarang? Okey, alhamdulillah setakat ni adalah beberapa karya yang boleh dihasilkan. Selain daripada karya lama yang orang dah tahu selama ni kan. Terus sekarang ni kebanyakan terbitkan sendiri. Terbitkan komik sendirilah sekarang dan juga beberapa produk yang lain lah. Jadi bang, sebelum tu saya nak tanya jugalah dan juga penonton di luar sana, mungkin di luar sana pun dah tahu tapi ada generasi baru yang tak tahu nama Abang Gayung. Gayo tu daripada mana? Nama dia, tercipta dia. Nama sebenar apa bang? Nama sebenar Mazli bin Ibrahim. Tapi kalau dalam urusan harian dengan kawan, biasa semua panggil Gayo lah. Gayo ni sebenarnya nama yang sangat eksklusif, sangat bermakna lah pada diri saya. Gayo tu adalah singkatan dari perkataan raya. Raya. Saya ni orang Negeri Sembilan. Oh, negeri. Ya, orang Negeri Sembilan tak panggil raya, panggil Gayo. Kerana aku lahir pada pagi hari raya. Pagi raya Aidilfitri. Ada wan, nenek, atuk, abah atau mak yang panggil gelaran itu. Nama gelaran itu daripada awal lah. Kerana sempena dengan kelahiran pada pagi hari raya itu, orang Sembilan panggil Gayo. Daripada mula abang kecil-kecil dulu, mesti abang ada lukis. Satu lukisan yang abang ingat, mungkin abang ingat ke. Lukisan pertama abang lukis apa bang? Sebenarnya pengaruh masa aku kecil-kecil dulu adalah daripada komik daripada Marvel atau DC. Masa tu dah masuk dah kan. Dan juga daripada siri animasi TV. Animasi TV masa tu banyak daripada luar negara masuk, tapi dalam hitam putih lah masa tu. Betul. Jadi karakter-karakter superhero terutamanya dijadikan rujukan untuk berseronok melukis. Ultraman, Gazella. Jadi aku ingat satu kisah, satu masa lah. Masa tu sedang berpantang berkhatan. Jadi bosan. Jadi masa tu ada buku-buku sekolah yang tahun lepasnya, tahun tu tak habis lagi. So aku ambil dan mula melukis dengan siri watak-watak superhero. Masa abang tengah berpantang untuk berkatan, orang pertama yang puji abang punya lukisan? Saya ingat aku lah, masa aku melukis ni, kebanyakan yang menyedari kebolehan melukis itu adalah guru di sekolah. Menyedari dan begitu, kau ni boleh melukis lah. Maknanya berbeza dengan kawan lain. Cerita pasal komik. Ramai yang tahu Abang Gayung ni melukis. Lebih-lebih lagi gambar-gambar
orang kata zaman-zaman rockers dulu. Jadi macam mana tercetusnya karakter sebagai rockers dan juga kenapa abang pilih karakter rockers ni? Masa tu yang macam aku beritahu tadi, share tadi, tidak ada guru. Tidak ada sekolah, tidak ada akademi yang mengajar tentang macam mana nak melukis komik dan kartun. Okay? Belajar sendiri melalui buku atau komik yang ada masa tu. So itu yang aku buat. Cuma lakinya sikit, aku masa sekolah dulu, ada kawan aku tu, kawan satu kelas, rupa-rupanya abang dia adalah seorang kartunis. Bekerja sebagai kartunis kat majalah ni, Geli Hati. Ni tahun 80-an majalah lah, Geli Hati. Bila dia balik, dia beritahu, abang aku balik ujung bulan ni. So aku nak jumpa lah abang kau. Sebab aku nak tahu banyak benda pasal kartun. Pasal melukis kartun. Ada lagi satu yang menyebabkan aku ada hari ni lagi satu, adalah dia cakap, Gayo, kalau kau nak jadi seorang kartunis, kau mesti create atau punya identiti. Sendirilah. So zaman 80-an, memang semua kartunis punya identiti sendiri. Kita kenal dia. Kita tengok, ini kartunis Don, ini kartunis Jaafar Taib. Itulah dia identiti dia cakap. So tahun 80-an lah bermulanya, terutama 85, music rock mula boom, meletup. Jadi benda itu mempengaruhi aku. So aku pun melukis, nak bukan satu image, satu karakter yang present diri aku dan juga apa yang remaja masa tu minat, music rock. So di situlah aku bermula. Guru aku tadi tu offer aku, tawarkan aku untuk pergi, jom Gayo ikut abang pergi Kuala Lumpur. Ya mana bang? Pergi studio Geli Hati. Wah, kejap. 84. Jadi cuti sekolah. Jadi karya diterbitkan tu pada tahun 84 85. 85 lah. Dia bawa aku pergi ke impian masa tu nak tengok studio. Wah, itu dah menyebabkan aku lebih semangat, agresif. Jadi sedikit lagi bang, hasrat abang. Lepas tu macam mana abang boleh menerima dengan zaman dulu abang buat manual dan juga sekarang digital? Sebenarnya bila seorang pelukis itu, karyawan itu mahir cara manual, dia tidak ada masalah untuk adapt melalui digital. Sebab dia tidak ada asas yang kuat. Itu yang saya buatlah. Dan saya tidak lupakan cara manual, saya masih lagi berkarya. Saya kalau tengok di sini, lukisan-lukisan ni semua dihasilkan secara manual ni. Hasrat lagi satu saya adalah untuk melihat generasi-generasi hari ini, pelukis-pelukis baru terutamanya, mencari identiti sendiri. Kerana yang kami lakukan dulu. Identiti sendiri sangat penting bagi orang Malaysia yang membanggakan Malaysia dengan karya tulen. Banyak betul abang kongsikan kepada kami semua. Bang, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada abang. Sama-sama pun. Juta ni untuk abang tau. Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Amin. Teruskan lagi bersama dengan kami dalam rancangan Dakwah dan Keringat. Untuk segmen yang kedua, kartunis muda. Siapakah kartunis muda yang saya nak kenalkan untuk kali ini? Dengan hasil karya, lukisannya sangat-sangat teliti, cantik dan kita tanyalah tuan badan dia sendiri. Jom. Assalamualaikum, Hafiz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Sila. Dulu. Terima kasih. Nama penuh apa? Nama penuh saya Hafizuddin bin Ismail. Oh, nama pena? Nama pena buat masa sekarang saya gunakan nama Hafiz Ismail. Hafiz Ismail lah. Memang duduk negeri Kedah ke macam mana? Ya, saya memang berasal dari Kedah. Dah berapa lama Hafiz berkarya dalam industri melukis ni? Okey. Saya mula series berkarya sejak tahun 2007 dengan sebuah syarikat penerbitan majalah. Sekitar 2 tahun. Selepas tu saya berhenti. Okey, ada hampir 10 tahun saya tak melukis. Kemudian lebih kurang tahun 2015 melalui satu pertandingan saya kembali melukis. Dan sejak tu sampai sekarang saya teruskan dengan minat saya.
sampailah tahun 2020. Okey, 2020 untuk kali pertamanya saya terbitkan karya yang pertama saya secara solo dengan bertajuk Wirakera. Wirakera. Kenapa tajuk Wirakera? Okey, idea asal Wirakera ni datang daripada editor saya. Dia nakkan sesuatu yang ada action dan Nusantara. Okey. Lepas tu dia yang bercadangkan untuk ambil daripada satu novel dari China yang terkenal. Ya. Okey, Journey to the West. Okey, untuk diolah semula ke dalam kita punya masyarakat supaya dekat dengan masyarakat kita. Jadi terwujudlah Wirakera. Apabila saya tengok buku ni, mesti ada cabaran dia. Apakah cabaran yang paling sukar bila anda nak menghasilkan sebuah komik? Memandangkan melukis ni bukan kerja sepenuh masa saya. Okey, sepenuh masa saya sebagai designer. Okey. Jadi saya ada masa yang sangat pendek untuk melukis. Ya, setiap hari tu saya mula melukis sekitar pukul 10 malam sampai pukul 1 macam tu. Jadi sekitar 2 ke 3 jam macam tu sajalah sehari. Daripada buku kertas kosong Okey. untuk nak menghasilkan sepenuhnya, mengambil berapa masa lama? Okey, untuk siapkan satu buku, okey, satu buku ni dia sekitar 120 ke 130 muka surat. Alright. Okey, jadi saya ambil masa lebih kurang setahun untuk siapkan Setahun satu untuk buku. siapkan? Ya. Setiap kartunis mesti ada idola masing-masing. Betul. Siapakah idola Hafiz sendiri? Idola ya. Untuk pertama kali dalam hidup saya, okey, saya mula tertarik dengan karya Akira Toriyama dan saya membesar dengan karya dia. Untuk kartunis Malaysia, idola saya dari dulu sampai sekarang kartunis Arwah Ai. Arwah Ai lah. Ya, yang terbitkan Blues untuk aku. Blues untuk aku Ya. lah. Saya membesar dengan karya dia. Saya mengidolakan dia sejak dulu, tapi saya tak pernah jumpa dia. Okey. Oh, ni. Ini karya terbaru saya, Semangat Perwira. Okey. Semangat Perwira. Ya, ini baru keluar lebih kurang 2-3 bulan yang lepas. Okey. Karya ni dia kompilasi daripada komik-komik saya yang sebelum ni dikumpulkan dan dia juga ada tutorial untuk berkenaan pasal diri saya dan tutorial cara-cara saya melukis semua ada dalam buku ni. Oh, inilah buku-buku yang telah dikompilasikan ya. Ya, ya, betul. Semua ni. Okey, ini hasil karya terbaru Hafiz lah. Ya. Saya nak ucapkan terima kasih lah kerana meluangkan masa bersama dengan saya untuk dakwah dan keringat. Saya doakan Hafiz semoga berjaya dan juga terus lagi meneruskan generasi melukis dan juga menjadi kartunis yang baik. Kita jumpa lagi ya. InsyaAllah. Ya. Muhammad Hairul Muhammad Noor atau lebih popular dengan nama Belitung memulakan kerjayanya dalam bidang animasi dengan menyertai kumpulan produksi animasi Usop Sontorian. Beliau kemudiannya berkarya melalui majalah Varia Lawak dan Lanun di bawah bimbingan kartunis Ujang sebelum ke majalah Apo. Antara karya terkenal Allahyarham adalah siri kartun drama Kenangan Budak Sekolah Menengah atau KBSM menerusi majalah Apo. Biarpun pada penghujung hayatnya bertarung dengan komplikasi buah pinggang, beliau tidak meninggalkan kerjaya sebagai kartunis dan terus bersemangat menyumbang karya untuk keluaran majalah Tanyalah Ustaz serta majalah kanak-kanak TikTok. Namun, pada 2 Mei 2016, beliau disahkan meninggal dunia di kediamannya di Felda Air Tawar 4, Kota Tinggi, Johor. Untuk segmen kali ini, kami bawakan kepada anda semua seperti biasa segmen yang sama iaitu hobi.
Dan kami bawakan kepada anda semua salah seorang pengumpul barangan-barangan lama dan juga yang sangat-sangat unik. Jadi saya perkenalkan Abang Zahir. Apa khabar Abang Zahir? Alhamdulillah sihat. Abang boleh kongsikan tak macam mana abang boleh dapat semua buku-buku ni? Saya serius mengumpul pada tahun 90-an lah. Okey, abang boleh kongsikan kepada penonton-penonton semua di mana abang dapat koleksi-koleksi majalah seperti Bujal yang paling lama kita dapat tengok, koleksi Lanun dan juga yang ni Hantu Kampung. Boleh abang ceritakan? Okay. Saya dapat koleksi-koleksi ni daripada rumah ke rumah dan juga daripada media sosial lah. Datang ke rumah tu, sebab datang ke rumah tu tengok secara depan mata, baru nampak orang kata dia punya Keadaan buku tu, keadaan buku apa tu yang semua kita dah. nak. Okey, Abang Zahir, saya nak tanyalah. Antara banyak-banyak koleksi seperti jam tangan, kaset dan juga tu yang paling lama sekali, yang lama saya tak tengok tu, Videotape. 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 Macam mana abang boleh dapatkan ni? Videotape ni saya dapat daripada company yang menjual ni sendirilah. Yang masih berbaki dekat company ni, saya beli daripada dia. Oh, gelas ni pun sama juga? Ya, gelas ni saya dapat daripada rumah ke rumah. Daripada rumah ke Saya rumah. bergerak rumah ke rumah saya dapat. Boleh abang berceritakan tak antara banyak majalah yang berada di atas meja ni, apa yang paling mahal sekali? Yang paling mahal kalau nak kira paling mahal adalah inilah. Profesor Bidin, Hantu Kampung. Oh, ni antara 3 koleksi majalah ni lah. Dan Dengan harga berapa? kalau pasaran sekarang mungkin 200. RM200. Sedangkan kat sini dia tulis 60 sen je. RM200 disebab lama. Sebab lama dan tak ada dekat pasaran lah. So tahniah dah diucapkan kepada Abang Zahir kerana abang telah memiliki barangan-barangan yang hampir pupus. Okey. Dan saya nak juga bertanya kepada abang lah. Antara kartunis yang sekarang ni, siapa abang punya idola? Kartunis yang paling saya respect, yang paling saya hormat adalah kartunis Jafar Taib lah. Yang masih aktif sampai hari ini. Daripada tahun 78 sampai hari ini. Dia masih aktif. Jadi majalah yang berada di atas meja ni pernah tak abang buka, abang baca balik? Ya, mesti setahun sekali mungkin ada buka. Salah satu cerita yang abang suka dalam majalah yang abang kumpul? Okey, salah satu cerita yang saya suka adalah majalah Abe. Oh, Abe. Boleh ceritakan sikit bang? Cerita seorang budak OKU. Seorang budak OKU dengan seorang kawan dia yang normal, dan satu hari pengakhiran cerita dia, kawan dia tu meninggal. Tapi takdir kawan dia tu ada seorang lagi, kawan kembar. Jadi pengganti kawan yang meninggal tu adalah kawan kembar tu. Ending dia macam tu lah. Tuan-tuan dan puan-puan semua, nampak tak? Itu dia. Majalah-majalah yang telah dikaryakan, yang telah dilukiskan oleh kartunis-kartunis Malaysia telah memberikan orang kata kesan, orang kata efek yang positif, efek yang ke arah kebaikan. Apa lagi abang boleh kongsikan? Saya juga ada memiliki koleksi baju-baju keluaran 80-an dan 90-an. Jadi baju-baju ni abang dapat daripada mana? Baju ni saya dapat daripada company juga. Daripada syarikat yang mengeluarkan baju ni sendiri. Saya tak ambil daripada orang yang ketiga. Berapa harga dia? Antara paling mahal sekali. Itulah, dan sejak mula saya cakap tadi, saya punya barang memang saya tak akan beli barang yang agak mahal. Ini ada setengah baju ni saya dapat percuma. Percuma? Saya dapat percuma. Macam mana abang boleh dapat percuma tu? Sebab saya selalu melanggan dengan dia. Kadang-kadang dia bagi hadiah untuk saya. Dan dia hadiahkan untuk ni sebab dia menghargai, sebab sentiasa menyokong karya dia lah. Okey abang, antara baju dan juga koleksi majalah, mana yang paling banyak? Koleksi majalah. Majalah lah. So ada lagi lah di koleksi-koleksi di rumah. Untuk pengetahuan pihak dakwah dan keringat, saya mengumpul sehingga saya mewujudkan 2 buah kedai. 2 buah kedai? 2 buah kedai barang buku terpakai. Itu hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang anda saksikan di atas meja, banyak koleksi-koleksi majalah yang telah dikumpul oleh Encik Zahir kita.
daripada Abang Zahir kita. Daripada jam, dinding, kita ada cawan, kita ada video tape, tape video. Tape video, maafkan saya. Dan juga banyak lagi lah, Reh. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Encik Zahir kerana banyak kongsikan pengalaman dan juga cabaran macam mana nak dapatkan koleksi-koleksi majalah-majalah lama ni. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Zahir. Sama. Jadi kepada penonton-penonton semua, berakhirlah sudah segmen kita pada hari ini, iaitu segmen hobi. Jadi episod yang akan datang kita akan rungkai lagi ramai lagi kartunis dalam dakwat dan keringat. Jadi kita terbitkan 1 April lahirnya majalah Gila-Gila ni di negara kita. Macam luahan. Ya. Luahan hati saya. Kadang apa yang saya dah lalui, saya akan cuba sampaikan ke dalam bentuk lukisan. Kejadian banjir baru-baru ni di Jengkel, hampir suku koleksi saya musnah.